Alhamdulillah hari ini Jabatan Perangkan Malaysia Negeri Kelantan sama-sama dengan ibu pejabat kami di Putrajaya mengadakan program Pentarama Homecoming at Kelab Malaysiaku, dan untuk siri kali ini jelajah ke Negeri Kelantan, ibu pejabat kami telah memilih 8 buah sekolah untuk siri yang pertama ini, dan kita bermula pada hari Isnin, dan hari ini hari kami, hari yang terakhir, dan sekolah yang terakhirnya adalah di Sekolah Pendidikan Kebangsaan Panji, Kota Baru. Pentarama ini merupakan suatu siri penerangan yang berkonsepkan infotainment, informasi yang ada hiburan dalam masa yang sama. Ianya bertujuan untuk memperkukuhkan semangat patriotik ataupun cinta negara, khususnya golongan pelajar, supaya kasih dan sayang kepada tanah air. Yang kedua, untuk menerangkan dasar-dasar dan juga inisiatif kerajaan pada masa kini. Dan yang ketiganya, kita menyampaikan penjelasan ini secara santai tetapi penuh bermaklumat. Jadi ini merupakan suatu platform yang sangat penting dan sangat berkesan untuk kita melaksanakan aktiviti, lebih-lebih lagi aktiviti yang melibatkan kempen-kempen kerajaan. Selain daripada memupuk semangat patriotik, penjelasan dasar kerajaan, kita juga melaksanakan kempen internet selamat, supaya kita menggunakan kemudahan yang disediakan itu, iaitu kemudahan jalur lebar internet, digunakan dengan cara yang betul, dan kita tidak menjadi mangsa, sama ada mangsa kepada apa yang dipanggil scammer, bangsa bully cyber, ataupun menjadi mangsa kepada aktiviti jenayah yang telah pun berevolusi